somehow budaya kita dekat Malaysia ni, saya pun mungkin banyak kali tersilap begitu. Bila orang sebut perkataan yang salah atau dia menyinggung satu benda yang sensitif tentang Tuhan, kita pun bash dia. Pernah berlaku satu situasi, Nabi, ada seorang sahabat ni dipanggil Himar. Sahabat tu dipanggil Himar sebab dia suka buat Nabi gelak. Dia komedian lah. Dia kaki lawak. Tapi dia susah nak tinggalkan ketagihan Arab. Sampai satu hari dia disebat. Sampai bila dia berulang-ulang kali disebat, ada sahabat Nabi yang kata, laknat Allah ke atas dia ni. Berapa kali dah tegur. Nabi kata apa? Jangan laknat dia. Aku tidak tahu daripada dia melainkan dia cintakan Allah dan Rasulnya. Dan Nabi sebut satu hadis. Yang ni saya pesan diri saya terlebih dahulu kepada sesiapa pun yang lain. Nabi kata, jangan bantu syaitan ke atas saudara kamu. Maksudnya apa? Jangan jadi orang yang bantu lagi kerja syaitan. Dia dah salah, dia dah tergelincir, dia nak cari jalan pulang, tapi kita tolong lagi bash dia. Syaitan datang apa kat dia? Syaitan kata, tengok, kau memang tak ada guna, kau ni tak ada harapan, orang lain semua dah benci dah kat kau, tak ada ni jalan pulang. So kita jadi orang yang membantu syaitan untuk bagi dia terperosok lagi. So kadang-kadang kita kena hati-hati. Kita niat kita apa? Nak kalahkan dia atau nak menangi hati dia? Kadang-kadang dakwah ni jadi pentas nak kalahkan siapa.